Macam mana mahkamah boleh benarkan jaminan dan dalam waktu Rosmaini ini berada dalam ikat jamin, dia boleh melakukan kesalahan yang lain? Apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi. Hai semua. Kes Rosmaini bin Abdul Rauf. Beliau telah disabitkan dengan kesalahan memukul isteri sehingga lumpuh. Dan isteri beliau iaitu Jahidah binti Nordin ketika dipukul berada dalam keadaan mengandung. Alhamdulillah baby itu telah selamat dilahirkan, cuma itulah Allah uji dengan sedikit ujian di mana baby itu kurang sempurna. Kita doakan semoga keluarga yang menjaga baby tersebut dia pemudahkan urusan. Cuma untuk latar kes Rosmaini ni, dia dibicarakan pada tahun 2021 di Mahkamah Session dan kes itu dibicara sampai tahun 2024 dan mahkamah mendapati bahawa Rosmaini didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun. Tapi sebab Rosmaini ni melalui peguamnya dirayu di peringkat mahkamah tinggi, maka mahkamah membenarkan jaminan dan juga hukuman ditangguhkan. Dan pada tahun 2025, mahkamah tinggi memutuskan bahawa keputusan mahkamah session kekal, iaitu Rosmaini kekal bersalah dan hukuman tu kekal ke atas Rosmaini. Tapi Mamat ni pula sekali lagi dia rayu di peringkat mahkamah rayuan dan belum lagi berlangsung. Timbul persoalan, macam mana mahkamah boleh benarkan jaminan dan dalam waktu Rosmaini ini berada dalam ikat jamin, dia boleh melakukan kesalahan yang lain? Apa dia? Pada tahun 2026, tahun ini, rupa-rupanya beliau telah berkahwin dengan seorang jururawat dan sekali lagi, dia buat perangai yang sama. Dia pukul isteri dia sehinggalah isterinya yang mengandung keguguran. Dan lebih menakutkan, menurut Ketua Polis Kedah, Datuk Azli Abu Shah, dia mengesahkan pertama, lelaki yang kahwin dengan jururawat yang pukul isterinya sehingga keguguran adalah lelaki yang sama iaitu Rosmaini, dan dia juga telah berkahwin sebanyak 9 kali dan mempunyai 11 orang anak. Maka masyarakat mula bertanya, kenapa mahkamah gagal melindungi orang di luar sana tak kala Rosmaini ni telah didapati bersalah dan dah dijatuhkan hukuman pun, iaitu penjara 10 tahun? Sebab tu dalam isu ni saya ada dua perkara. Pertama iaitu kegagalan mahkamah melindungi masyarakat awam. Kenapa saya kata gagal? Sebab mahkamah seolah-olah gagal memahami fungsi sebenar ikat jamin. So apa tujuan ikat jamin? Tujuan ikat jamin secara umumnya untuk memastikan bahawa tertuduh itu tak lari dan dia kekal hadir ke mahkamah untuk sebutan kes yang seterusnya. Tetapi kenapa saya kata mahkamah gagal? Pertama, selain daripada faktor tadi, tujuan ikat jamin adalah, yang ni sangat terkait dengan kes Rosmaini, iaitu menjaga keselamatan awam. Maksudnya, kita tak nak sewaktu tertuduh di dalam ikat jamin melakukan jenayah-jenayah lain semasa berada di luar sana. Tapi dalam kes ni, ternyata Rosmaini siap kahwin 9 orang dan ada laporan mengatakan mereka kahwin di Siam dan mempunyai 11 orang anak. Terkini, beliau telah mencederakan isterinya seorang jururawat sehingga gugur kandungannya. That's why mahkamah kena tengok balik. Adakah mereka benar-benar menjaga keselamatan awam? Sebab dibimbangi suatu hari nanti, rakyat sudah tidak percaya pada mahkamah kerana dahlah gagal menjaga keadilan, pada waktu yang sama gagal menjaga keselamatan awam. Dan yang kedua yang saya nak address dalam isu ni kepada para wanita, ini advice, my humble advice kepada seorang lelaki. Kalau seorang suami dah sampai satu tahap memukul isteri, mencederakan isteri, itu adalah red flag yang sangat-sangat obvious, sangat-sangat jelas. Dalam agama, hatta isteri yang nusyuz sekalipun, iaitu isteri yang derhaka, agama membenarkan pukul isteri tetapi pada kadar yang tidak mencederakan, apatah lagi sampai lumpuh, sampai keguguran anak. Itu kes isteri nusyuz. Kalau kes isteri yang tak nusyuz, mungkin adalah benda yang mereka berselisih, tapi pukul sampai cedera, sampai lumpuh, sampai gugur anak, itu adalah satu dosa besar yang digariskan oleh agama. Wahai wanita yang Allah muliakan, janganlah ketika bercinta ke, ketika bertunang ke, bakal suami dah maki hamun, malah ada yang lempang bakal isteri dia. Sekali lagi, ini red flag yang jelas. Dan jangan pula beralasan, tak apa, nanti I kahwin dengan dia demi cinta,
I akan ubahkan dia. Ini betul-betul maksud cinta itu buta dan cinta itu mencederakan. Dan pesanan tambahan pada kaum lelaki. Allah memuliakan kita kaum lelaki. Allah memberikan banyak kelebihan kepada kaum lelaki. Antaranya lah, paling kuranglah, pertama, Allah bagi kuasa talak kepada lelaki. Allah bagi kuasa keredaan suami kepada syurga isteri pada suami. Tetapi kena ingat, dengan kuasa yang istimewa, dengan kelebihan yang banyak, adanya di sana tugas dan tanggungjawab. Kalau emosi pun kita tak boleh nak kawal, tangan, kekuatan, kelebihan fizikal pun kita tak boleh nak kawal, bagaimana kita nak jadi seorang lelaki yang memimpin keluarga ke syurga? Allah ajar, ku anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Macam mana kita nak jaga keluarga daripada azab api neraka kalau suami pun perangai macam ahli neraka?